Warisan. Satu perkataan yang sering kita dengar, namun jarang kita hayati. Ia bukan sekadar tinggalan masa lalu, tetapi denyut nadi yang membentuk identiti suatu bangsa. Di sebalik setiap permainan dan setiap langkah persilatan, tersimpan kisah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Suatu ketika dahulu, halaman rumah menjadi tempat gelak ketawa dan kebersamaan. Permainan rakyat bukan sekadar hiburan, malah mendidik tentang kerjasama, kesabaran dan semangat bermasyarakat. Walaupun masa terus berubah, nilai yang dibawanya tetap tidak lapuk ditelan zaman. Ada satu warisan yang bukan sahaja berbentuk budaya, malah membentuk jiwa. Seni persilatan Melayu mengajar bahawa kekuatan bukan sekadar pada langkah dan gerakan. Kekuatan sebenar lahir dari sebuah adab, disiplin dan rasa hormat. Di sinilah warisan terus bernafas, dipelajari, diamalkan dan diwariskan. Warisan tidak akan kekal hanya kerana masa. Ia terus hidup kerana adanya insan yang memilih untuk mengenali, menghargai dan memeliharanya. Kerana setiap warisan yang dipelihara hari ini, ia sebuah peradaban yang akan dikenang pada hari esok. Menyulam warisan, merakam peradaban.